DK Barat ni sebenarnya salah satu seni warisan kebanggaan kita yang tak pernah lapuk dek zaman. Kalau kita tengok persembahan di atas pentas terbuka macam ni, suasana dia memang cukup meriah. Ia bukan setakat hiburan kosong untuk mengisi masa lapang, tapi setiap alunan lagu dan bait lirik yang disampaikan sebenarnya penuh dengan mesej nasihat, gurauan yang santun, dan menjadi simbol identiti budaya kita yang sangat berharga. Kalau kita nak tahu, nadi utama di sebalik kemeriahan bunyi DK Barat ni datang daripada gabungan harmoni alat-alat muzik tradisionalnya. Bila semua instrumen ni dimainkan sekaligus, rentak yang terhasil memang betul-betul bertenaga dan boleh buat sesiapa sahaja rasa teruja. Apa yang paling membanggakan dalam video ni ialah bila kita dapat tengok semangat anak-anak muda zaman sekarang, terutamanya para pelajar universiti. Walaupun sibuk dengan kelas, mereka tetap gigih meluangkan masa berkumpul di dalam studio latihan. Sama ada lelaki maupun wanita, masing-masing tak kekok untuk duduk bersila, belajar cara ketukan muzik, mengasah vokal, dan menghafal gerakan tangan yang betul. Kesungguhan mereka ni membuktikan yang seni tradisional kita masih lagi subur di hati generasi baru. Bila semua usaha dan latihan padu itu dibawa ke atas pentas utama, macam yang kita dapat saksikan dalam rakaman siaran langsung TV2 ni, hasilnya memang betul-betul memukau dan luar biasa. Gabungan suara mantap daripada Tok Jogo serta juara yang memimpin lagu, ditambah pula dengan gerakan tangan yang tersangatlah seragam daripada barisan awak-awak, berjaya menghidupkan satu persembahan yang cukup gah. Inilah keindahan sebenar budaya kita yang patut kita rasa bangga, hargai, dan terus pelihara bersama sampai bila-bila.